Okey, seterusnya. Perhatikan dan fahami betul-betul dekat slide ni, iaitu syarat layak bonus di plan A dan B. Sebenarnya syarat-syarat yang ditetapkan dekat Biorich ni langsung tidak membebankan. Bayangkan korang boleh maintain RM20 sahaja di repurchase ataupun tutup point, akan layak mendapat Biorich Coin. Biorich Coin ni ialah kalau kita membeli produk repurchase RM20, BC-nya ialah RM40, dua kali ganda. Kalau RM100, dia akan jadi 200 BC. Kalau RM200, dia akan menjadi 400 Biorich Coin. 400 BC, macam tu. Jadi untuk kita mengekalkan jumlah BC ni, minimum kita disyaratkan membeli RM20 sahaja setiap bulan minimum. Kalau tidak, semua BC yang terkumpul daripada bulan-bulan sebelum tu akan terhapus. Takkanlah kita repurchase RM20 tak boleh buat. Kita boleh pilih barang-barang yang harga RM20 dekat Biorich tu. Okey, manakala untuk bonus tajaan, port pairing di plan A, reward setara, pairing di plan B, unilevel, AB dan AP tidak layak. Okey, kalau kita maintain sebanyak RM50, iaitu di dalamnya ada 22 poin, kita akan layak untuk mengekalkan Biorich Coin dan kita akan layak untuk mendapat bonus tajaan. Seterusnya kita layak juga mendapat port pairing di plan A 1, had dia, reward setara pairing di plan B 2. Unilevel A, B kita tidak layak. AP pun kita tidak layak. Seterusnya, kalau kita maintain sebanyak RM100, 44 poin, maka kita akan dapat mengekalkan poin Biorich Coin dan juga kita layak mendapat 200 BC. Layak mendapat bonus tajaan dan juga kita layak untuk mendapat 2 port pairing sehari hadnya di plan A, dan di plan B kita akan mendapat 4 poin reward setara pairing hadnya sehari. Dan kita layak untuk bonus unilevel di plan A 3 level, di plan B pun 3 level. AP point tidak layak. Okey, kalau kita maintain seterusnya RM150, kita akan dapat 66 poin di situ. Untuk Biorich Coin kita akan dapat 300 BC, layak untuk bonus tajaan. Untuk port pairing, hadnya 5 port sehari. Untuk reward setara pairing, kita dapat had sebanyak 10 saja. Okey, yang selebihnya akan flushing. Unilevel di plan A akan dapat 5 level, unilevel di plan B akan dapat 5 level. AP point tidak layak. Kalau kita maintain sebanyak RM200, kita akan dapat 88 poin. Biorich Coin kita akan dapat sebanyak 400 BC, layak untuk tajaan. Untuk port pairing di plan A akan dapat full ikut package yang kita sertai. Untuk reward setara pun kita akan dapat full. Untuk unilevel di plan A akan dapat full 10 level compress. Di plan B pun akan dapat full 10 level compress. Maksud compress di sini ialah sesiapa yang tidak maintain akan dikeluarkan sementara dan akan dikompres dekat kepada kita. Sama ada di binary unilevel dan juga di matahari unilevel akan dikompres. Okey. Layak untuk dapat poin AP. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita nak semuanya layak, senang je. Kita maintain RM200 sebulan. Habis cerita, selesai. Tak payah pening-pening kepala. Okey, sekiranya kalau korang maintain bertahap. Minggu pertama RM50. Jadi ikut syarat RM50 lah. Pada 10 hari bulan, maintain RM50 lagi. Jadi 100, dia akan ikut tahap RM100 lah bermula 10 hari bulan tu. Pada 20 hari bulan, maintain
RM200. Jadi bermula daripada 20 hari bulan sehinggalah 31 hari bulan itu akan dikira sebagai maintain penuh. Jadi yang sebelumnya tadi, yang flashing akan flashing lah. Maksudnya di sini ialah syarat cara pengiraan bonus-bonus ini akan bergantung kepada jumlah pada tarikh berkenaan. Okey, kita baca nota tu. Boleh auto maintain atau pra maintain 2 tahun ke hadapan. Jadi untuk mengelakkan daripada korang mengalami kerugian disebabkan tidak layak beberapa bonus tadi, adalah lebih baik maintain ke depan, ya, sama ada memilih sebagai auto atau pra maintain. Auto ni maksudnya kau set kat sistem tu secara auto, pilih produk-produk yang korang nak, so boleh buat 24 bulan ke depan. Kalau yang pra ni kau setting secara manual. Jadi untuk ini boleh tanya kepada staff macam mana cara nak buat sama ada auto maintain ataupun pra maintain 24 bulan ke depan. Okey, ataupun tonton video-video yang disediakan untuk menerangkan khusus tentang auto maintain dan juga pra maintain ni, ada kat situ. Okey, sebenarnya syarat-syarat yang disediakan ini sudah dikaji dengan teliti untuk kebaikan usahawan dan juga untuk kebaikan Biorich, supaya kita sama-sama berjaya, ya. Usahawan berjaya, syarikat juga kekal berjaya, sehinggalah korang boleh pencen di platform Business Biorich ni.